Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, hari ini hari Khamis 4 hari bulan 12 tuan-tuan. Kita buat rawatan untuk mata lah. Kita untuk mata yang ada masalah berkaitan dengan selaput, katarak, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat dan juga silau tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan juga pagi ni juga ramai lagi yang menunggu untuk buat rendaman kaki. Tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, jemput hadir di pusat rawatan Al-Ziyadah bertempat di Taman Semarak bersebelahan dengan Surau Al-Hidayah, Taman Semarak Sungai Petani tuan-tuan. Okey. Di antaranya untuk bermula proses rawatan mata ni tuan-tuan, kalau ada mata yang masalah dengan selaput, katarak, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat, kita galakkan supaya tuan-tuan rendam kaki dulu selama 1 jam. Ataupun 30 minit rendam kaki, kita dah boleh mula buat mata. Sebab apa tuan-tuan? Dengan rendaman kaki berherba ni, dengan teknik ionik ni tuan-tuan, berupaya untuk memulihkan sel-sel yang lemah ataupun sel saraf yang bermasalah. Sebab apa? Mata sangat berkaitan dengan sel saraf tuan-tuan. Jadi kalau kita berjaya lembutkan atau baiki masalah saraf dengan rendaman kaki ni, maka bila kita mulakan proses rawatan mata nanti, insya-Allah kesan dia sangat ketara. Pengalaman daripada 700 orang lebih dah yang buat rawatan mata selama sebulan ni, inilah feedback dia. Bila rendam kaki dulu tuan-tuan, buat mata, cepat kesan dia. Dan kita tengok sendiri selaput yang keluar daripada mata tu sangat banyak, sangat ketara. Beza dengan yang mai terus buat rawatan mata tanpa rendaman kaki. Terima kasih tuan-tuan jemput hadir. Assalamualaikum.